Ya, Assalamualaikum geng, apa khabar semua? Bagi saya lah, daripada kerajaan nak membazir duit, perbaiki Karkosa tu dekat tengah-tengah KL tu, adalah baiknya kalau duit tu pergi ke hospital ke apa, keri untuk mengekalkan sejarah. Jika nak kekalkan sejarah, berapa banyak kubur-kubur, makam-makam lama, tempat-tempat pahlawan anak bangsa kita yang terbiar. Jalan nak pergi tu pun daifnya, tak terurusnya. Mereka tu dulu pejuang-pejuang tanah air ni. Contoh kubu-kubu, contoh macam Mak Kilau punya kubu dekat Pahang tu. Kita sebenarnya dah kehilangan tempat-tempat sejarah bangsa kita ni. Dah hilang satu persatu. Pun mujurlah dekat Melaka tu ada lagi masjid-masjid. Orang kata ratusan tahun. Sebelum tu semua hilang. Tak ada. Tak ada langsung peninggalan yang kita mampu pertahankan. Kalau kita kata nak kekalkan sebagai sejarah lah, sepatutnya penjara Pudu tu patutnya dikekalkan sebagai warisan sejarah. Dekat situ lagi betul. Punyalah banyak nak pengkhianat negara dulu. Semua dekat situ. Itu yang sepatutnya dikekalkan. Bukannya Karkosa tu. Itulah balik-balik kalau nak buat sesuatu tu, nak laburkan besar-besar tu, mesti dekat bandar-bandar besar. Sedangkan masyarakat Maniputera, orang-orang kita juga, orang Melayu, orang Islam juga, dekat luar, dekat negeri-negeri miskin kat luar sana tu, lagi banyak perlukan duit tu. Cukup-cukup lah nak majukan KL ni sangat. Banyak lagi tempat yang perlukan duit tu. Sabah Sarawak tu apa semua tu. Apa kita nak kekalkan warisan British ni? Pun Khazanah cakap untuk sekali dengan bangunan-bangunan yang lain, bukan sekadar Karkosa tu je. Macam impak untuk semua rakyat tu macam tak dapat apa lah. Bagi saya baik betul nak jaga sejarah, di mana kita sememangnya telah lama meninggalkan daripada menjaga bahan-bahan sejarah negara kita ni. Kubur pahlawan apa semua ni, banyak yang tak terjaga. Khususnya tengok di negeri Pahang, berapa banyak kubu-kubu Mak Kilau hanya kita boleh tunjuk dalam hutan. Itulah dulu Mak Kilau perang situlah. Kat sini lah tapaknya, sini tapaknya. Tapi siapa tak ambil berat nak menjaga, nak tebas, nak apa, nak buat elok-elok. Tak rasa bangga. Kita hanya tunggang nama je. Kita sendiri tak menjaga warisan tanah air, nenek moyang yang berseluruh hidup dia untuk agama bangsa tanah air ni. Kita tak ada rasa semua tu. Kita tak nampak pun benda tu. Jalan-jalan nak masuk ke tempat tu, punya banyak makam sultan-sultan dulu. Kalau nak gunakan duit tu, pergi kaji dekat Bandar Hilir tu, punya banyak makam sultan-sultan sekeliling atas bukit tu yang perlu kita usaha pelihara. Yang kita nak pergi fokus dekat Karkosa yang datang kat sini untuk mencabut iman-iman untuk nenek dulu, yang merampas hasil kekayaan dulu, buat apa? Jadi kalau kita betul-betul menjaga erti kata sejarah, banyak lagi tempat-tempat daif yang mana pejuang anak bangsa, keturunan kita sendiri, bangsa kita, agama kita, jaga tak terurus. Tekan itu spek kerajaan negeri. Pastikan benda tu berlaku. Tengok negara China, tanah besar China macam mana. 1000 tahun masih ada lagi punya dinasti dia, peninggalan dia semua 1000 tahun, semua 2000, 3000 tahun. Penjara Pudu yang sekecil tu pun kita tak boleh nak jaga. Baru berapa ratus tahun. Masjid apa yang baru 200 tahun, baru 100 tahun pun kita dah rasa bangga sangat. Mana pergi bahan sejarah kita lama-lama? Jangan salahkan penjajah semata-mata. Dia sendiri pun tak pandai urus negara, pandai nak kenang sejarah. Bercakap pandai kenang sejarah, tapi kita sendiri tak meraihkan. Kubur yang kat ceruk hutan apa semua tu, tak kaji untuk dia orang. Kalau betul nak sayang negara ni, sayang sejarah apa semua, yang tu yang sepatutnya diberikan peruntukan. Bukan untuk tambahkan lagi. Semuanya nak tuju ke KL. Luar bandar ni macam mana pula? Sejarah-sejarah yang dekat merata-rata ceruk seluruh Malaysia ni, siapa pula nak jaga? Fokus sekadar kat Karkosa tu je. 100 juta tu, tak kira lah dia sekali dengan bangunan banyak mana pun untuk menambahbaikan apa semua. Bukan nak untuk kecam kerajaan yang ada, sebab benda tu dah lama kan. Kritikan saya ni adalah untuk jaga sejarah kita. Kita nak pelihara sejarah kita peliharalah sejarah nenek moyang kita. Bukan kita nak hias kubur tu cantik tambah lampu ke apa, bukan. Tapi sekurang-kurangnya hormat dia tu, kawasan tempat orang melawat untuk orang tahlil ke apa-apa, cantikkan balik tugu peringatan dia untuk anak cucu kenang, inilah jasa, inilah sultan yang adil dulu, inilah pendekar ni lah dulu, yang sekian-sekian. Yang tu jalan nak masuk tu turap elok-elok, cara tak langsung dia pun boleh babitkan orang kata apa, ekonomi tempatan, ekonomi kecil-kecilan orang kita juga akan hidup kat kawasan-kawasan macam tu. Dan saya rasa bajet tu sendiri buat tu berapa lah sangat. Banyak yang tak terurus di seluruh negara ni. Kita bercerita bila masuk, tengok kebanyakannya mesti itu dalam hutan tu. Tengok macam dekat Pahang, rumah Sudirman sendiri tak boleh nak jaga. Sudirman Haji Arsyad, penghibur nombor 1 Asia tu, yang pergi Albert Hall tu, bukan untuk buat persembahan macam Siti tu, tapi untuk lawan Pak Anugerah, bertanding, bukan pergi buat persembahan. Raib rumah pun tak boleh nak jaga. Tak lagi tempat-tempat sejarah lain. Ada langsung inisiatif baik daripada kerajaan negeri, baik pada rakyat sekitar,
orang-orang kampung semua tak ada langsung usaha nak gotong royong ke kerjasama. Semua nak harap kerajaan. Kritikan ni untuk orang kita semua keseluruhan. Benda kau nak harap kerajaan. Dia langsung niat nak gotong royong ke. Jomlah kita tahu tu kubur itu tempat Mak Kilau punya tu. Itu Datuk Bahman pernah kalau bercerita sedap. Kat kampung-kampung semua tajak. Susu galuh keturunan masing-masing semua pahlawan. Apa tindakan, apakah menjaga kawasan tu? Kalau betul-betul awak sayangkan perjuangan bangsa ni, gotong royong ambil parang baru berapa ringgit. Seorang sikit kat kampung. Barulah ada orang kata benda berfaedah sikit daripada duduk lepak kedai kopi, daripada Zohor pergi asal-asal sampai maghrib duduk main dam. Lagi bekerja sikit. Jangan hidup ni sekadar hanyut, sekadar lepak, huha-huha. Lepas tu cerita sejarah. Sejarah aku dulu, tok nenek aku dulu. Apa yang kau buat untuk hargai? Okey, betul lah. Aki-aki ke atuk-atuk cakap, itulah dulu Datuk Bahman duduk sini. Itulah Mak Kilau punya kubur masa perang. Mana tempatnya? Mana? Tempat tu mana? Telaganya apa langsung tak jaga. Biar tinggal gitu je. Yang tu yang nak dipadikan balik. Tengok negara orang jaga sejarah macam mana. Ribu-ribu tahun ada. Kita apa yang ribu tahun? Peninggalan yang 200-300 tahun ke belakang ni masih ada sebenarnya kalau betul cara perintah. Oleh kerana tak sayangkan perjuangan, tak sayangkan bangsa. Sekadar tunggang nama perjuangan bangsa, sejarah apa semua. Langsung tak ada inisiatif nak ke arah tu. Jadi tak ada apa-apalah. Itu sajalah. Jadi saya memang membazir kalau sampai 600 juta nak buat apa benda ni. Kalau duit tu bukan duit rakyat tak apa. Datang daripada swasta tak apa. Tapi dia membuka kepada benda lain pula. Swasta ni faham lah. Give and take. Banyak cabang-cabang yang boleh rasuah, boleh songlap, boleh sakau apa semua. Begitulah cerita dia. Itu saja. Semoga bermanfaat. Saya cakap ni, kalau kita nak betul-betul sayangkan bangsa tanah air ni, kita kena sayangkan sejarah. Kita kena kenangkan. Dan bukan sekadar kenang. Kederat kita, pemikiran kita, tenaga kita, usaha kita. Jangan semua kita nak harap kerajaan. Orang kampung, baik peringkat wakil rakyat kampung, ketua kampung, apa semua, kumpulkan anak-anak muda ni. Buat sesuatu. Kampung terbaik ni bukan sekadar duk pacak bendera Malaysia, setiap kali merdeka, kampung ni terbaik. Habis segala muka-muka semua nak cap bendera Malaysia. Bukan. Nak hargai sejarah ni, macam mana kampung tu jaga. Peninggalan-peninggalan tok nenek dia, pahlawan-pahlawan asal negeri dia, asal kampung dia, macam mana dia jaga. Bukan nak suruh balut kain kuning pergi buat benda-benda khurafat, bukan. Faham tak? Fahamkan maksud saya ni. Jadikan tempat tu, kita muliakan tempat tu. Muliakan makam Nabi Muhammad SAW. Kalau kita muliakan para pejuang kita dulu, para pendekar kita dulu, yang perjuangkan tanah air ni sebenar-benarnya. Jadi kritikan ni untuk semua, baik daripada atas sampailah ke bawah. Dan pesanan untuk diri saya sendiri. Jadi pada orang kampung, mana-mana pun seluruh Malaysia ni, bersatu hati lah. Bersatu, orang kata, ianya sebagai salah satu program, mungkin bulanan, kan? Mungkin berkala untuk pastikan kubur-kubur ataupun ada sebarang peninggalan. Besok bila mati orang-orang tua yang tahu cerita sebenar ni, habis lah. Terus tenggelam lah sejarah-sejarah bangsa kita ni. Sebab orang muda makin tak minat. Akhirnya sejarah kita tak kenal sejarah sendiri. Sejarah kita ni dah diputar belikkan lah. Kita tak nak dengar lagi orang-orang tua nasihat. Kita pun tak ambil job tu, kita tak ambil cakna. Semua fikir nak buat duit je. Apa dapat kalau tebah nak buat ni? Semua nak kira kepala otak, kira duit dia. Di mana kau nak letak nilai perjuangan tu? Betul tak? Jadi fikir-fikir kan. Assalamualaikum.